Doktor, saya tahu lah doktor. Kenapa kebelakangan ni saya asyik berjalan sambil tidur je doktor. Selalu ke kamu jalan sambil tidur tu? Selalu juga doktor. Kadang bila saya sedar, ada dalam bilik air, ada kat dapur, ada sekali tu boleh tengok doktor. Ada kat luar rumah. Luar rumah? Ha. Teruk tu. Macam muka kamu, teruk. Doktor ni, ada satu hari doktor, roommate saya jumpa saya tidur kat luar rumah doktor. La di da 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 da. La 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 da. La la da di da 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 da. Doktor, saya tahu saya tak berguna, tapi saya ni bukan sahabat masyarakat doktor. Okey. Lepas doktor dengar cerita kamu, doktor rasa doktor ada satu solution untuk kamu. Mungkin kamu tak setuju, tapi kamu boleh pertimbangkan. Cuma solution ni dia luar biasa sikit lah. Dan kalau kamu setuju, okeylah. Apa tu doktor? Kita akan buat satu prosedur ni, kamu harap kamu bersabarlah. Doktor, saya takutlah. Doktor! Gali paf, gali Gerah betul budak ni macam hati dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mana doktor? Mana doktor? Kaki aku! Kaki aku! Mana kaki aku? Doktor! Mana kaki saya, doktor? Doktor, mana kaki saya? Doktor! Gali paf.